Apa komen Ustaz? Eh? Apa komen Ustaz? Komen apa? Ustaz doakan semoga Tasha berjaya. InsyaAllah. Jangan tinggal semayang. Semayang Alhamdulillah. Tiap kali sebelum show, kita sebelum make up dia, kita kena tunggu dia solat dulu Ustaz. Alhamdulillah. Tu orang kata, don't judge the book by its cover. Mak dia jawab. Okay. Tak, Ustaz dan Tasha, kenapa Mama tak payah jawab? Tasha pun tak tahu. Dia kan manager. Oh ya. Manager 60% Ustaz. Bagus lah. So semoga berjaya. Biarlah apa orang nak cakap. Yang penting istiqamah dan konsisten. Thank you Ustaz. Eh? InsyaAllah. Jangan putus main. Lepas tu dia dah slow kan. Slow. Manager pun dah kan. Dah tutup aurat. Alhamdulillah. Lepas ni Tasha lah pula kan. Slow. Bye bye. Yelah. Cik dah Doakan. masa pakai tudung pun Cik dah ajak dia pakai sekali. Kita betul tak Ustaz? So Mama pakai kan? Yelah. Cik dah pakai pun. Alhamdulillah. Sebab saya Kan. teringat kat Ustaz. Ustaz kan Mama bangun-bangun ICU tu kan Ustaz cakap dah boleh pakai tudung dah tu. Oh kan? Sedap-sedap kita pakai tudung.